welcome back to my YouTube channel Lokman Musa. Seorang lagi yang pernah dikatakan handsome. So guys, bosan je ni. Apa yang nak buat hari ni? Memandangkan ramai Velocity hari tu, ramai yang suruh buat trend statue. So hari ni Lokman nak buat trend statue Velocity yang aduh abang kamu kok begitu masu saya baru menambah cinta daripada FYP saja dan datang ke rumah statue. Aduh. Tanpa membuang masa, tapi kita nak cari Velocity Pro Max hari tu kita dapat Nisa yang top 1, top 2, top 3 tak ada level mana. So kita nak cari top 1 Velocity statue. Adakah masih Nisa ataupun orang lain? So tanpa membuang masa, jom kita pergi cari orang yang pertama, Ratu Velocity Pro Max Nisa AI. Let's go. Okey tak? Sekarang kita bersama dengan Nisa AI, okey? AI lagi kan? Lokman AI. Okey. Nisa. Ya. Disebabkan konten terdahulu mu berjaya buat Velocity Pro Max. Weh, adakah aku Ya, betul. Queen? Mu Ratu Queen AI Team Velocity 2025. Wish. Sebab yang lain. Aku nak sepanjang hayat. Sepanjang hayat sebab tu kena masuk konten aku. Kalau sepanjang hayat. Okey. Okey, hari ni aku nak suruh buat Velocity juga. Tapi Velocity statue. Sini aku tunjuk kamu. Statue. Guys, kita tengok dia boleh buat tak statue. Statue ni susah sikit. Saya tahu itu susah sikit sebab saya tak hafal lagi step-step tu. Oh, iya ke? Ya. Jadi ini adalah first time kot kalau saya tengok. Awet dong, meh. Dek mana statue hok? Hok yang dia mengajar. Mana? Okey, boleh? Bagi aku hafal bentar lah. Okey. First time tengok. Okey, first time. Okey, so guys, kita bagi Nisa practice dulu. So, tunggu sekejap okey? Sabar dulu. Hai, lama. Sekali lagi. Nampaknya Queen Velocity kita kali ni agak susah sikit. Tanpa kita bagi dia practice. Try. Okay. I think this content, I'm not queen the velocity. It's okay. But you has a title Velocity Pro Max. If you don't dapatkan benda ni, you don't have to worry. Because you don't have the title Velocity Pro Max itu 2025. Wow, thank you so much. Right now. Semusa. Salam meh. Can I start? Okay. Because I want to. Yeah, I know. You want to content Nazrul. Yeah, content Nazrul. Okay. Oh. Sorry, my English so broken. Ya. Bentar-bentar dia antara senior yang terpaling laris sekarang ni. Laris. Ini ujung nyawa ni. Ujung nyawa. Kenapa? Satu. Saya ingat dah lah. So guys, sama kita bagi sekali lagi. Okay, 1, 2, 3. Dia baca bila-bila. Wih, bijak. Tapi okey. Selepas berapa kali tengok rasa? Sekali. Okay, terima kasih Nisa. Ya. Kerana masuk konten Lokman. Lepas ni kalau ada konten lagi panggil. Katakan saya berkenaan dengan TikTok tahu. Lokman kena Nisa. Mbak Nisa pro buat TikTok ni. Tak. Okay, bagi mic sini. thank you Lokman. Okay, welcome. Terima kasih Nisa sebab join konten Lokman. Tapi Lokman rasa
Bukan Nisa lah, Queen of It's Statue okay. At Statue. least Nisa dah ada title. Yes, Nisa, you can get out to my content. Okay guys, tadi macam kita tengok, tadi kita bersama dengan Queen Velocity Pro Max. Sekarang kita bersama dengan Naib Johan Velocity Pro Max. Kenapa Naib Johan? Siapa yang King Queen tu? Nisa. Okay. Sebab Nisa, sebab dia yang buat masuk dulu konten aku. Okay Mu lah. yang second yang orang pandai Aku masuk. yang stok last lah. Tak kira kalau saya mu dua-dua pandai. Tahu tak? Tak payah. Kalau pandai mengorak apa mereka sudah. Hey, Yang mereka tidak tergoda langsung Atika. Shut up. Antara 20k. Okay, sekarang ni aku nak Velocity juga sekali. Buat keluar phone. Phone. Aduh, macam-macam lah budak ni. Lagi lah masa. TikTok. Kita nak buat statue hari ni. Biasa search aku Luqman Broken dengan Tak ada. dengan Aira. Okay, boleh pilih statue mana hok mu rasa senang. Nanti kita bagi bebas. Mana? Ni kalau nak ada tutorial ni. Kita bagi dia practice dulu. Ni dulu. Alah itu ikutlah cara aku. Okay. Ada tu aku tak ingat. Okay, kita lah. Sabar. Buatlah mula. Okay. Baiklah sama-sama. Babak buat sama-sama. Kita tengoklah. Okay. 1, 2, 3. Ayo abang berteman situ beritu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua dikit tak bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang karu. Doni Fernanda jadi bos. Cuek malu malu. Aduh. Okey dah. Okey dah. Kau tengok dari belakang kenapa? Aku bukan lagi dah belakang. Aku patah dari situ. Aku nak ikut ni. Biar ada frame mudah sikit. Aku nak ke belakangmu. Macam kita buat 3 kali lah. Macam ni je. Macam tu. Tangga tak begitu. Kita ikut balik nanti. Okey. So, mu berjaya. Kau. Tak ada duit raya kali ni. Raya dah habis. Raya kan sebulan. So, Tika. Ya. Terima kasih. Tapi mu kena tahu yang Velocity mu buat hari tu dah cukup 100k. Weh, sebab aku lah. Ya. Weh, terima kasih. Lagu bunyi lagi. Lagu tu bunyi lagi. Ha? Lagu dia bunyi lagi. So, kena menari lagi. Oh, kena menari lagi? Menari lagi. Okay, menari lagi. Sama-sama lah. Menari lagi. Aku kat belakang ya. Sama-sama lah. Okey. Okey. Ya. Sama pula. Oh, aku tak hafal. Okey. Buat konten tak hafal. Okey. Ayo abang berteman situ beritu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua dikit tak bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang karu. Doni Fernanda jadi bos. Cuek malu malu. Weh, aku masuk ni tak akan ada TikTok lah. Nanti korang edit supaya kita orang comeback, okey? Ya, betul. Boleh lah. Sebab Nika sekarang pun dah makin cantik daripada dulu tak cantik. Okey. So, terima kasih Nika. Abang nak join. Mana reti trend-trend dia, mana reti trend-trend. Dia trend-trend bawa kereta boleh lah. Trend buat kereta je dia. TikTok ni dia tak layan. So, Atikah dia lepas walaupun dia salah sikit step yang kena buat macam ni dulu. Tu buat macam ni. Saya tu. Okay, so tak apalah. Asalkan nampak cantik konten ni okey. Kalau tak nampak cantik, Tika dah memang cantik lah. So, kita pergi ke orang seterusnya. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Ratu Velocity. Not Valorant, not Queen Velocity. This is Queen Velocity. You nak ada mana? You bolehlah something like that pro lah, pro player lah. Okay. So aku nak suruh mu buat statue. Okay. Boleh? Boleh? Tak saya tengok dulu. Hah? Tak saya tengok.
je. Aduh abang. Ya, tapi aku pasal lagu lah. Tapi nampak Aduh sayang, kenapa kau curang? Statue. Oh, game cek. Musa aja lah kau. Bat. Kita Velocity trend, statue. 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 Oh, buat kita. Okay, nak tengok dulu. Oh, ni versi pendek asal. Okey, boleh? 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 Sekali tengok. Sekali sahaja Kalau Loman. boleh buat ni betul, aku angkat darjatmu daripada Darjat. Velocity Pro Max mu biasa-biasa, statue mu yang pegang. Okey, boleh? Boleh? Okey. Okey. Kira? Ada sayang kena pakai ucap. Batak balik. Okey. Okey. 1, 2, 3. Ingat lu. Aku kena belakang. Okey. Bagi dapat frame aku ni ya. Okey. Okey, 1, 2, 3. Ayo abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Kurang dikit tak bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Di film aja di Weh, bro. Aku Baik kena twist ni bro. Aku bangga. Aku salah ni. FIP ke rumah. Aku Ni bangga. tengok. FIP juga ni dah. Betul tak Tika? Tak ingat. Weh, aku bangga. Mama aku tengok konten ni weh. Mesti dia bangga ada anak macam aku. Mamamu tak cukup didikmu dengan Velocity lagi. So Mama, Pendidikan Velocity. tolong didik Aira supaya Velocity menjadi bagus, supaya dia jadi function dalam konten Mak Musa. Sekarang Maafkan dia aku tak dah. function. Sekarang yang anak emas dalam konten aku adalah Nisa dengan Atikah je. Kenapa nama seleb macam tu? Sebab dia orang cantik. Siapakah aku, Lokman? Mu hanya X. Lokman! Stop it! Ha? Move on dari aku, Lokman! Lokman nak pakai tangan air, Lokman, stop! Stop! Tolong move on! Siapa fitnah kita ni? Tolong move on, Lokman! Anak buah Dia nak pegang aku! Oh my god! Nak tipu daya wanita sungguh benar. Mu ni aku pergi sungguh pun tak. So guys, kita pergi ke orang yang seterusnya. Let's go. Okay guys, sekarang saya bersama dengan Emmy yang Velocity Pro Max hari tu kurang menjadi sikit. Agak bosan sikit Velocity Pro Max. Aku nak cakap kamu, kat je lambat aku macam bosan. Memang bosan, cuma aku nak bagi panjangkan video sama dengan ni. Aku dah panggil dah orang yang pandai buat Velocity semua. Jadi aku nak cukupkan orang dengan aku panggil dulu je. Sampai Ha? ni pun nak cukupkan kau? Betul. Okey. So, Emily boleh keluarkan phone? Bergurau je lah Emily janganlah take serius Emily. Oh, sejak ambil balik YouTube ni, tak boleh nak bergurau sikit. Okay Emily, Lokman nak suruh Emily buat statue boleh? Tak tahu statue siapa. Sabar je kita bagi tengok ni. Okay Emily. Emily kena, ini dia. Emily boleh sangkut mic dulu. Emily boleh sangkut mic. Korang tak boleh tengok. Tanya yang halal. Ya halal. Okey. Dia tak lama tutup. Dah. Dia macam mana je? Macam ni. Dia rumah pasal macam ni. Macam okey. Kiri ke. Aku marah pula. Okay. Okey. 1, 2, 3. Ayo abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Kurang dikit tak bisa. Aku dah silap. Silap betul. Dia FIP saja jemput datang ke rumah. Sekejap. 1, 2, 3.
Doni Fernanda di Ingat lah. Wih. Aku belajar sekali je lah. Aduh. Wih, M ni. Ya. Velocity Pro Max pun tak jadi. So, aku sebenarnya nak ayat kamu. Tadi aku cari statue Velocity tak ada orang pun yang perfect. Ya tak? Mu yang hanya perfect. Nipu. Ada yang perfect. Kecil Ada yang aku. perfect. Tapi tengok banyak kali. Mu sekali tengok macam orang pro. Well. So, dengan ini Amy, Lokman menaikkan darjah Amy daripada Velocity Pro Max yang tidak bagus, menaikkan darjah Amy menjadi Queen Statue Velocity AI Team. Ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ada ni susah. Pernah buat tak yang ni? Yang ni panjang ni susah. Jadi susah. Okey, kita bagi teaser, kita bagi teaser. Sikit konten. Okey, kita bagi teaser bagi sekali, boleh? Buat teaser. Mu seorang je lah. Nanti aku buat konten ni pula. Apa teaser, Aku teaser. tak ingat. Oh, tadi yang ingat. Aku dia ada masa. Okey, dah hafal lah. Dah hafal lah. Dah lah. Hafal lah nanti lah. Hey. Okay, so Emni, terima kasih Emni. Sekarang Emni adalah nombor top 1 Statue Velocity. Macam Pro Max dulu, Nisa. Nampaknya kali Bukan Adika. Aku cakap Adika. selepas Lokman nilai balik video. Dasar. Ni nanti dia nilai video aku tak jadi satu tak. Betul, dalam video macam tarik tok edit aku pun tok. Tunggu terang tu. So kali ni aku menyatakan memang function dalam YouTube aku. So aku bagi tahu yang Velocity sebelum ni dah 100k semua. Wow, bangga tak? Bangga tak? Bangga. Sebab musim ni Sebab senior ramai tak buat konten. Ha. Sebab tu YouTube Lokman mantap. Sebab sini sekarang dah tak naik kan. Okay, muka tak buat YouTube dah sekarang. Ya. Kalau nak makan ni pergi tengok konten ni. Banyak lah. So Amy, terima kasih. Okay. Mike. Terima kasih Amy. Kita berjumpa lagi di Velocity Trend TikTok seterusnya. So, let's go. So guys, itu sajalah konten Velocity Statue daripada Lokman Musa. So guys, macam biasa semalam saya shoot, hari ni baru saya outro. So itu sajalah konten Lokman pada kali ini. Kalau korang nak video apa-apa, korang boleh komen dekat bawah, jangan risau, saya baca, okay? So itu sajalah konten Lokman pada kali ini. Korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Korang boleh subscribe semua AI team, semua. So ingat YouTube, ingat AI Lokman Musa, road to 300k subscriber. Let's go.